Walaupun simple je. Nabi sebut apa tuan-tuan? Siapa yang berselawat kepada aku 10 kali pada waktu pagi dan 10 kali pada waktu petang, halat lahu syafaati, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat aku di hari akhirat kelak. Berhak dapat syafaat tapi bukan dapat duduk tepi Nabi. Berhak dapat syafaat tapi dia tak duduk satu kampung dengan Nabi di syurga kelak. Berhak mendapat syafaat. Pasal apa? Pasal hak dia buat simple je. Apa dia? Selawat pagi 10 kali, selawat petang 10 kali. Hadis sahih. Subhanallah. 10 ya Ustaz? Ya 10 kali. Siapa yang sebut 10 tu Ustaz? Rasulullah yang sebut 10. Angka 10 itu disebutkan oleh Nabi, bukan saya. Kalau tuan-tuan sebut 9, dapat tak fadilat tu? Tak dapat. Yang menyebutkan selawat kepada aku 10 pada waktu pagi, 10 pada waktu petang, halat lahu syafaati. Nabi kata dia berhak dapat syafaat aku di padang mahsyar kelak. Kalau nak duduk sekampung, satu taman dengan Nabi, aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak berselawat kepada aku. Hak ni tuan-tuan kena dengar. Tuan-tuan nak bangkit rasa seronok, rasa semangat, rasa suka untuk selawat kepada Nabi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan kena dengar apa fadilat dia, kena dengar apa kelebihan dia, kena dengar apa keistimewaan dia. Buat sikit-sikit, lama-lama benda tu bersemadi dalam diri kita, bersemadi dengan lidah kita, bersemadi dalam kehidupan kita. Duklah tang mana pun, Allah peringatkan lidah dan hati kita untuk selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk tang mana pun. Subhanallah.